Sebenarnya nak settle masalah kewangan ni bukan sekadar bayar bank setiap bulan sahaja. Melissa perasan satu benda yang sangat ketara bila bercakap dengan customer yang nak buat pembiayaan rumah. Ramai yang sebenarnya tak tahu pun berapa kadar faedah yang bank tengah charge pada hutang-hutang mereka sekarang. Sama ada hutang itu adalah under flat rate ataupun effective rate. Bila Melissa tanya berapa kadar faedah pembiayaan peribadi, ramai tak tahu. Tanya pasal pembiayaan rumah pun, jawapan tetap sama, tak tahu ataupun cuma dalam anggaran. Kebanyakan mereka hanya bayar setiap bulan tanpa sedar berapa faedah yang bank kenakan. Kita rasa kewangan macam dah cukup bagus sebab bayaran on time. Tapi sebenarnya kita cuma merawat simptom sahaja. Contoh, Melissa pernah lalui sakit belakang. On and off, sakit tu akan datang dan pergi. Jadi, Melissa pergi jumpa chiropractor untuk betulkan tulang belakang. Selama 3-4 tahun Melissa buat macam tu, tapi macam masalah tak pernah selesai. Sakit belakang akan on and off datang. Sebab apa? Sebab rawatan itu cuma memberi kelegaan pada simptom sahaja, bukan menyelesaikan punca masalah sebenar. Bila Melissa tanya punca sebenar masalah sakit belakang tersebut, chiropractor Melissa cakap, sebenarnya punca sakit itu sebab otot belakang Melissa sangat lemah. Selagi Melissa tak kuatkan otot itu, selagi itulah masalah sakit belakang takkan selesai. Oleh itu, Melissa cuba kuatkan kembali otot itu dengan melatih mengangkat berat untuk memulihkan semula otot belakang itu. Dan otot belakang semakin pulih, masalah sakit belakang pun semakin kurang. Samalah juga dengan kewangan kita sekarang. Kalau kita tak dive deep, cari punca masalah, susah nak menyelesaikannya. Save dan like dulu sebab Melissa nak bagi satu manfaat. Langkah pertama untuk baiki kewangan adalah nampak apa yang perlu dibaiki. Macam mana kita nak jimat kalau kita tak tahu punca kebocoran duit tu sendiri? Sebab itu penting sangat untuk kita ambil tahu kadar faedah yang kita bayar setiap bulan. Contohnya, faedah kad kredit boleh cecah 18% setahun, berbanding pembiayaan semula rumah yang cuma sekadar 3.5 atau 4.2% sahaja. Bezanya berbelas peratus tau. Dan penjimatan tu boleh cecah ratusan ringgit setiap bulan. Ingat, setiap peratus yang kita jimat, itulah duit yang akan masuk balik ke dalam poket kita. James Clear, penulis buku Atomic Habits yang merupakan buku terlaris dunia, berkata, anda tidak akan berjaya mencapai matlamat anda, tetapi anda akan jatuh kepada tahap sistem yang anda gunakan. Penting sangat untuk kita faham ni, sebab kalau sistem kita cuma bayar bank tanpa tengok kadar faedah, tanpa memahami kadar faedah itu, sistem tu sebenarnya sedang memerangkap kita. Hanya anda saja yang boleh selamatkan kewangan anda sendiri dengan mengubah sistem bayaran tersebut. Saya Melissa, kepakaran saya adalah bantu cari plan refinance yang berbaloi supaya anda dapat penjimatan untuk meringankan beban. Kalau anda boleh tukar hutang faedah 18% tadi kepada 3.6%, agak-agak berapa banyak anda boleh jimat sebulan? Sebenarnya teknik consolidation atau satukan hutang melalui pembiayaan semula rumah ini sangat berkesan. Daripada anda bayar banyak tempat dengan faedah tinggi, lebih baik anda gabungkan semua jadi satu bayaran yang lebih rendah atau kurangkan bayaran faedah ke bank. Bukan sahaja cash flow jadi lebih lega, malah anda boleh mula membina simpanan kecemasan yang selama ni kosong. Kesimpulannya, anda kena kenal pasti punca sakit kewangan anda dan bertindak sebelum terlambat. Follow Melissa for more tips.